Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada FTV Duli ingin membentangkan mengenai application of ordinary differential equation atau dikenali sebagai ODE. Jadi selepas ini kami akan membentangkan pada korang semua mengenai kami sendiri, introduction, problem statement, solution, discussion dan conclusion. Saya Nik Muhammad Naufal Anik, 33 FTV 24F1045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal bin Mahdi. Nombor matrik saya 33 FTV 24F1047. Saya Adik Zakun bin Hanizam. Nombor matrik FTV 24F1054. ODE ialah persamaan yang menghubungkan satu fungsi dan tertibnya. Ia sangat berguna dalam bidang sains dan kejuruteraan untuk memodelkan perubahan satu kuantiti mengikut masa. Sebagai contoh, ODE digunakan untuk mengira pertumbuhan populasi, aliran haba, tindak balas kimia dan pencemaran air. Seterusnya kita akan kita contoh application of ordinary differential equation. A large pond initially contained 2,000 liters of clean water with no fertilizer. Due to agriculture runoff, water containing 5 grams of fertilizer per liter flow into the pond at a rate of 8 liters per minute. At the same time, water from the pond, assumed to be well mixed, flow out at the rate of 6 liters per minute. How much fertilizer is in the pond after 30 minutes? So sekarang ni kita akan pergi ke problem recap, iaitu dalam kajian kes ini sebuah kolam besar yang mengandungi 2000 liter air bersih pada mulanya disebabkan oleh air larian pertanian. Air yang mengandungi baja masuk ke dalam kolam pada kadar 8 liter seminit dengan 5 gram baja setiap liter. Pada masa yang sama, 6 liter air dari kolam keluar setiap minit. So kita akan anggap air di dalam kolam bercampur dengan sempurna. Okey, so matlamat kita ialah untuk mengira jumlah baja di dalam kolam selepas 30 minit. So untuk step pertama, define the variable. So kita akan gunakan AT, the amount of fertilizer in the pond after 30 minutes in grams. VT, the volume of water in the pond after minutes in liters. So kita akan pergi ke step 2, iaitu determine the volume of water. Water inflow sama dengan 8 liter per minit dan water outflow sama dengan 6 liter per minit. So disebabkan itu kita mahu cari perubahan dalam dalam water tu. So kita gunakan dV/dt sama dengan 8 tolak 6 sama dengan 2 liter per minit, di mana kita akan gunakan water inflow, isi padu masuk tolak isi padu keluar. So kita akan dapat dengan 2 liter per minit. VT ni sama dengan 2000 tambah 2T, iaitu kita nak apabila 2000 tu adalah isi padu isi padu asalnya kolam tu. So 2T ni adalah hasil daripada kita tambah fertilizer itu. Okay, so kita akan pergi kepada step 3, iaitu build the differential equation, iaitu kita akan menggunakan ODE lah. So kita akan guna formula dA/dt sama dengan rate of fertilizer in tolak rate of fertilizer out. So ialah kita akan kadar baja masuk ialah 40 gram seminit. So baja akan keluar bergantung pada kepekatan semasa lah, iaitu ST per VT didarab dengan kadar aliran keluar iaitu 6 liter seminit. So kita akan dapat persamaan pembezaan yang terhasil, iaitu dx/dt sama dengan 40 tolak 6x per 2000 tambah 2t. So kami selesaikan menggunakan kaedah faktor penyepadu. Okey, untuk step yang keempat, kita nak convertkan dia menjadi persamaan ODE, persamaan linear ODE. So untuk jadikan dia persamaan linear ODE, kita akan tulis balik equation dA/dt yang kita dapat tadi macam ni. dA/dt tambah 6 per 2000 tambah 2t AT sama dengan 40. So lepas tu kita akan lanjut kepada next step.
step kelima, kita cari dia punya if So nak cari dia punya if, kita guna formula eksponen kuasa integrate P dt. So mana nak dapat P dt ni, kita akan assume P sama dengan 6/2000 tambah 2T, Q sama dengan 40. So lepas tu kita masukkan nilai yang kita assume tadi dalam formula lah. So kita akan dapat eksponen integrate 6/2000 tambah 2T dt. So jawapan akhirnya kita akan dapat 1000 tambah T kuasa 3. Macam mana dapat kuasa 3 tu? Daripada hasil integrate 6/2000 tambah 2T, kita akan dapat 3 ln 1000 tambah T. So nak hilangkan ln tu, kita pindahkan nombor 3 ke menjadi power. So dia akan jadi ln 1000 tambah T kuasa 3. So bila dah tak ada nombor dekat depan ln tu, kita boleh potong dia dengan eksponen. So ln tu hilang, eksponen pun hilang. So jadilah 1000 tambah T kuasa 3. Lepas tu step ke-6, substitute AIF sama dengan integrate QIF. So untuk yang ni kita tinggal masukkan je lah nilai yang kita dah kira tadi kan. 1000 tambah T kuasa 3 AT sama dengan integrate Q dia 40 kurungan 1000 tambah T kuasa 3 dt. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Nik Naufal. So next step, kita solve the ODE. So cara dia, kita integrate 40 dengan kurungan 1000 tambah T kuasa 3. So 40 tu kita keluarkan. Sebab kenapa kita keluarkan? Sebab 40 tu merupakan perkali untuk dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 3. So kuasa 3 tu kita tambahkan dengan 1, dan dalam kurungan 1000 tambah T tu kita bahagikan dengan kuasa tersebut, nombor kuasa tersebut, iaitu 4. Lepas tu akhir sekali jawapannya akan menjadi hasil integrate 40 dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 3 ialah 10 dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 4 tambah C. Kenapa kita kena tambah C? Sebab C ni, sebab ia merupakan indefinite integrate, yang bermaksud integration tu tak ada had. Sebab tu kena tambah C. So next, kita jadikan AT tu sebagai subjek. So hubungan 1000 tambah T kuasa 3 dengan AT adalah darab. Bila kita bawa dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 3 tu ke kanan, dia akan jadi bahagi. So maksudnya equation sebelah kanan, semua equation kat situ semua kena bahagi dengan dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 3. So dapatlah AT sama dengan 10 dalam kurungan 1000 tambah T tutup kurungan tambah C per dengan dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 3. So next, kita nak cari C pula. Macam nak cari C? Kita gantikan AT sama dengan 0. So kita gantikan T sama dengan 0. So terbentuklah equation 0 sama dengan 10 dalam kurungan 1000 tambah 0 tambah C per dengan dalam kurungan 1000 tambah 0 kuasa 3. So kita pindah-pindah, jadikan C sebagai subjek, dapatlah negatif 1 darab 10 kuasa 13. So equation untuk AT adalah negatif AT adalah 10 dalam kurungan 1000 tambah T tolak dengan 1 darab 10 kuasa 13 per dengan dalam kurungan 1000 tambah T kuasa 3. So akhir sekali kita gantikan T sama dengan 30. Kenapa kena gantikan 30? Sebab soalan tadi nak berapa banyak baja yang dimasukkan ke dalam air selepas 30 minit. So gantikan semua T kepada sebagai 30. So 10 dalam kurungan 1000 tambah 30 tutup kurungan tolak dengan 1 darab 10 kuasa 13 per dengan dalam kurungan 1000 tambah 30 kuasa 3. So tekan kalkulator akan dapat 1148.5 gram. Itu saja. Terima kasih. So seterusnya kita akan pergi kepada discussion tentang ODE. Apa function ODE ni? So ODE ni function dia adalah untuk menyatakan macam mana sesuatu itu berubah terhadap masa. So kenapa ODE ni penting dalam engineering? Dia penting sebab ODE ni kita boleh gunakan dalam bidang kejuruteraan, biologi dan fizik. Pendek kata, bidang yang melibatkan perubahan secara berterusan. So sebagai contoh, kita boleh menggunakan ODE untuk menganalisa
bagaimana arus elektrik mengalir dalam lita. Okay, so sekarang ni kita akan masuk pada bahagian conclusion. Tu persamaan pembezaan biasa ODE memainkan peranan penting dalam memahami dan meramalkan kelakuan sistem di mana perubahan berlaku secara berterusan. So dari semasa ke semasa. Mereka menawarkan rangka kerja matematik untuk memodelkan proses dinamik dalam pelbagai disiplin termasuk fizik, biologi dan kejuruteraan dan sains dan sebagainya lah, dengan menyatakan cara satu kuantiti berkembang berbanding kuantiti lain. So ODE memberikan cerapan tentang fenomena ketika seperti pertumbuhan populasi, tindak balas kimia, peralihan suhu dan gerakan mekanikal. Selain itu, penyelesaian ODE membolehkan saintis dan jurutera meramalkan gelagat sistem masa hadapan dan membuat keputusan termaklum berdasarkan aliran semasa dan prinsip pentadbiran. So ODE ini berfungsi sebagai alat analisis yang berkuasa yang menghubungkan matematik teori dan aplikasi praktikal dalam dunia nyata. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.